Baiklah, kurang 10 hari lagi umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Selain gedung membeli belah, pusat servis kenderaan dan bengkel mula menerima peningkatan pelanggan khususnya dalam kalangan perantau. Tinjauan mendapati ramai menyediakan peruntukan awal untuk tujuan itu demi perjalanan lebih selamat dan lancar. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Berbanding berhabis untuk gaya dan penampilan, peruntukan kewangan bagi penyelenggaraan kenderaan menjadi kemestian bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh. Sebab apa saya tak nak berlakunya kekalutan di belakang hari. So, kena buat awal lah. Benda ni benda penting kan, perjalanan dekat highway, kita tak tahu apa yang berlaku kan. Kalau ada emergency ke apa, susah macam tu. Kalau buat awal tu, advantage itulah. Kalau mungkin ada line rosak, kita boleh hantar balik kan sebelum kita nak buat perjalanan jauh lah untuk hari raya lah kira. Hasil tinjauan di beberapa bengkel di ibu negara, kebanyakan pemilik kenderaan mengambil pakej lengkap untuk memastikan kondisi kenderaan dalam keadaan optimum. Namun tidak kurang juga yang tanpa membuat pemeriksaan menyeluruh, hanya menukar barang tertentu berdasarkan rujukan di media sosial. Sebaiknya bila ada masalah tu rujuk bengkel dan kalau boleh rujuk pada mekanik yang bertauliah lah. Bila mekanik bertauliah ni dia akan cek satu persatu sebelum buat keputusan untuk tukar ban. Contoh yang nyala itu sensor, yang nyala itu sensor. Tak semestinya itu sensor. Bila kita cek troubleshoot, kadang-kadang enjin tulen, kadang-kadang power bateri tak cukup. Sebelum kita buat keputusan untuk tukar satu-satu barang, baik kita cek dulu. Pemeriksaan kenderaan penting untuk mengelakkan masalah berangkai yang akan meningkatkan lagi kos penyelenggaraan. Penyakit mungkin sama, tapi ubat lain-lain. Ada yang demam panas, kena bagi sejuk. Ada yang demam sejuk, kena bagi panas. Itu analogi mudah. Kena datang bengkel, cek dulu dan pastikan benda tu betul, barulah buat keputusan untuk tukar.